Ini bukan Honda, sahabat paling ni. Mana? Ya dah ni. Tengok kenyang ke dia ni. Saya depan mata je bawang. Jangan macam-macam. Bukanlah buat ini. Lain banyak. Asyik baik nampak aku ni. Assalamualaikum. Mami. Dah anak kamu balik dapur pula ni. Mami. Apa? Nak pendapat. Apa? Dia beli. Cakap. Teman nak kahwin dengan Abel ni boleh? Mami nak kahwin dah. Oh. Mama, Macam ni kau nak kahwin dengan anak aku? Ha? Kau kerja apa? Nak bagi anak aku makan pasir? Ha? Bulan rumput? Amba kerja tu tu. Tapi Amba lebih fikir nak kahwin dengan Amira. Dan mengikut Amba bersedia nak berikan saya kepada Amira. Aku pantang pun dengan Kelantan lah. Hei, aku yang pantang cerita dengan Kelantan ni. Kau pelas ke sebelah pedok dah jangan dah kau. Oh, Mami. Kau tak kahwin. Mahal pun. Anak 30 tahun dah. Yang lain semua abang reject. Habis tu bila kita dapat cucu ni. Usaha aku minta mat. Kau tak nak menantukan orang Kelantan. Aduh, Daddy. Tolonglah teman, Daddy. Sudah. Tak ada. Kau kalau datang sini mesti tak ada benda lain Mesti ada problem. Dah kau ni. Masa dia cinta dengan Mamat Kelantan tak ada pula kau cari aku. Dia ni mesti ada hak besar ni. Bapak aku tak kasih kau kahwin dengan boyfriend aku tu, si Abang Ali tu. Aku tak kahwin dengan dia. Kau ni susah sangat. Apa lah benda senyap pun tak boleh settle. Nah, akan selesaikan masalah kau. Apa benda ni? Kau lari. Siap. Boleh ni. Ini ada bukannya menyelesaikan masalah teman. Ni menambahkan lagi masalah teman ni. Oma ni. Ada bila? Serius ke ni? Ni, aku nak jumpa dengan si Jerman ni. Kau kenal tak? Lah, ini kawan sekolah aku. Kebetulan hari ni aku ada nak jumpa dia. Kau free tak? Di. Ikut aku boleh? Boleh. Alright, nanti. Okey, nanti I minta Market dia siapkan agreement. Once ready, I call you. Okey? Saya tengok yang ni ada masalah besar je. Kau cerita, apa masalah ni? Saya nak kahwin. Ayuh gateway tu dia tak bagi. Itulah masalah you. Kenapa you kena menyamar jadi susah? Kalau you, ayah dia tahu you toki minyak, dah pasti dia akan kahwinkan you dengan anaknya. Sebab sebelum ni, saya pergi dengan kadek handsome, dengan kadek kaya. Ramai yang suka. Jadi, saya menyamar buat susu. Assalamualaikum, Nash. Waalaikumsalam. Wah, apa khabar you? Alhamdulillah sihat you. Lama tak jumpa. Wah, dengar kata bisnes dah bagus. Alhamdulillah dengan izin Allah. Sampai ke Jerman I dengar. Ya. Alhamdulillah. Tapi itulah, I nak cari nak buat produk baru lah. Nak buat sambal petai. So, I nak cari topi petai. Kalau boleh untuk keluarkan produk baru cepat. Pucuk dicerita ulang mendatang. Kebetulan I datang dengan kawan I. Dia topi besar petai. Dia supply satu Malaysia. I kenalkan you dengan dia. Good. I pun baru je discuss dengan business partner. Projek baru. Alhamdulillah. Bolehlah join us. InsyaAllah boleh. Bukanmu ke datang magawai tu? Amba lah toki minyak nak anak poci tu. Tapi poci tak bagi. Oh Allah. Kira jadilah. Nak kahwin lah dengan aku. Oh Allah. Kulit tekan cek mata pula.